Sistem pendidikan negara juga perlu terus diperkasa sebagai pembinaan bangsa, jati diri dan masa hadapan negara. Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Saudara-saudari sekalian, asas kepada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Ianya telah menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Yang berhormat sekalian, hendaklah lebih berhati-hati supaya tidak menghasut sampai wujud ketegangan antara wilayah. Sebarang perbezaan pandangan haruslah diselesai secara matang dan bukan menerusi kebencian atau syak wasangka. Hakikatnya, hak-hak negeri perlu sentiasa dihormati. Namun begitu, kepentingan Malaysia secara bersama hendaklah sentiasa diutamakan. Saya juga mengingatkan kepada semua ahli yang berhormat bahawa setiap perbahasan, keputusan dan undian yang dibuat di dalam Dewan ini bukan hanya merupakan pendirian politik parti tetapi bakal menentukan masa depan kita. Oleh itu, laksanakan tugas ini dengan penuh amanah, bijaksana dan tanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat.